Kata Malaysia ni negara majmuk dan berbilang kaum. Kenapa masih rigid dengan nasib sebelah kaum? Siapa sebenarnya yang tidak memahami erti dan makna demokrasi? Atau sebenarnya keegoan diri dan ketaksuban terhadap politik yang menyebabkan perpecahan? Rakyat selalu menjadi mangsa permainan idea politik yang hanya memihak sebelah kaum. Pemimpin PAS ni agaknya memang dah tak ada isu sangat nak mainkan, sehingga kan duk ratib perkara yang sama saja setiap kali keluarkan kenyataan. Tak tunggang kaum Melayu mainkan naratif Cina nak ambil Malaysia. Tak pun burukkan nama PMX. Idea-idea yang bernas jarang sekali dilontarkan oleh mereka untuk membangkang keputusan kerajaan. Sayang, 1000 kali sayang. Naib Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuaman berkata, dasar demokrasi benar pelbagai parti, punca Melayu berpecah. Nak tanya, adakah mereka faham apa sebenarnya demokrasi? Dan betulkah Melayu berpecah? Tambahnya lagi, semua parti Melayu perlu berada di bawah satu gabungan besar sebagai platform menyelamatkan nasib golongan tu. Orang Melayu di negara ni sudah terseksa sangat ke di bawah pentadbiran kerajaan sekarang? Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah di masjid ke? Mereka tidak dibenarkan untuk berniaga ke? Mereka ni tidak dibenarkan beli rumah? Atau adakah mereka dikongkong daripada melakukan apa-apa? Adakah kaum Melayu masih perlu diselamatkan? Tidak. Yang menjadikan Melayu berpecah sebab ada puak-puak politik yang suka melagakan bangsa sendiri. Bila diberi kuasa, kerja tak nak buat. Agaknya sebab dah seronok dapat gaji dan allowance berlambak. Bila dah tiada kuasa, baru kata Melayu berpecah. Letak pemimpin yang otaknya darjah 5 sebab tu ditolak. Cuba yang betul-betul pandai, baru orang terima. Contohnya, isu subsidi diesel bersasar. Dalam ceramah boleh pula cakap pakcik tu tolak motor kapcai sebab minyak diesel naik harga. Dari mana motor pakai minyak diesel tak tahulah. Tak ada seorang pakcik dari motor. Saya kata, pasal apa pakcik? Kenapa rosak ke tak? Dia kata habis minyak. Dulu RM5 sampai rumah, sekarang RM5 tak sampai rumah. Itulah akibat dia. Belum lagi masuk isu ISO. Orang Melayu seperti bangsa lain berhak memilih parti yang terbaik untuk memimpin negara. Majoriti orang Melayu tak pilih PAS kerana parti ni gagal mengurus SG4. Perbezaan seperti ini tidak bermakna orang Melayu berpecah. Kalau betul lah ikhlas demi bangsa sendiri, bubar semua parti sekarang, termasuklah Parti Bersatu, PAS, Berjuang, Perkasa, Putra dan lain-lain. Semua pakai masuk bawah satu parti je. Negeri SG4 juga dikongsikan bersama. Ada berani, ada ikhlas. Dulu masa YDPA bagi cadangan supaya Parti Melayu Bersatu, ditolaknya cadangan tersebut. Bila yakin tak boleh menang semula, ajak balik Bersatu. Muflis betul pemikiran PAS. Tapi betul ke nak menjaga kepentingan orang Melayu? Atau sekadar mahu menjaga koloni sendiri?